I was stressed out. Okay guys, sekarang kita main game Minecraft. Okay, sekarang kita nak main game game apa bukan. Salah. Jap, aku skip jap. Aku tutup. Okay, jap. Okay, kita nak main game mod Ultra main dekat Minecraft. Kita tunggu dulu. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat mod Ultra main. So sekarang kita nak letak zombie kat sini dulu. Okay. Oops. Okay. Makanlah dia. Cepat. Ultraman besar. Lebih kecil. Alamak. So sekarang dah malam weh. Tapi aku tak nak tidur. Ada zombie lain. Alamak, ada Ginga kena tolong ni. Cepat tembak dia sama Ginga. Cepat bunuhlah dia. Okey, mantap dah bunuh. Bombastic side eye. Sekarang aku nak tunjuk tempat villager. Dekat situ ramai Ultraman dah jaga dekat tempat tu. Oh, ada skeleton. Oh. Apa ni? Oh, ada zombie. Okay, besok pagilah aku ambil job. Okay, so sekarang kita pergi tunjuk tempat villager ni lah. Ada banyak cuma nak jaga tempat ni. So sekarang aku nak ada tempat villager. Kau nak tahu tak? Kalau kita letak villager dekat depan Ultraman, nanti dia biasa je. Tengok cepat dia bagi. Dia ni macam rakyat tau. Dia orang yang berdua ni rakyat. Sebab dia ni baik. Dua-dua ni baik. Tapi kali ni macam penakut sikit lah. Mana kalau kita tak zombie dekat depan Ultraman ni. Tengok ni. Cepatlah. Dah takut lah. Tengok ni. Terus ribut. Mati. Okay. Lagi sekarang aku nak tunjuk. Banyak macam Ultraman lagi lah. Mari kita cari tengok ada apa ya. Okay, jap. Kita kena cari. Mana ya? Spawn. Ada ke bawah lagi ni. Jap apa aku lihat lah. Okay guys, sekarang kita dah ada dekat spawn. Sekarang ada Ultraman, Ultraman Tiger, Ultraman Victory, Ultraman Ginga, Ultraman apa ni? Ultraman Orb. Cuba try Ultraman Orb ni. Tak kat mana kita dekat zombie dulu lah. Alamak, dia orang bermusuh lah pula. Alah, dia orang bermusuh lah. Tak apalah, aku cari zombie dulu lah. Zombie villager. Sekarang macam mana reaksi dia kalau villager jadi zombie? Sebab biasa dengan villager dia orang baik je. Nah, kita tengok apa gelagat dia masa dia nampak zombie villager ni, Ultraman ni. Alamak, dia bermusuh. Dia bermusuh. Apalah. Bermusuh pula. Sekarang aku nak tunjuk rumah aku lah. Wow, sekarang dah salji. Wow, salji turun lah guys. Sebelah aku pergi tidur dulu lah dekat dalam rumah aku yang rumah aku dia berbuat daripada gunung. Aku buat sendiri tau rumah ni. So sekarang aku nak tidur dulu lah. Tengok ni, masuk dalam rumah aku ni. Ada edisannya bukan rumah ni, cuma macam bilik tempat aku tidur lah. Sebab dekat tempat villager kan dah ramai orang.
tidur dekat situ. Jadi semak. Jadi aku buat rumah sendiri dekat gunung ni. Okay, sekarang aku nak tidur lah. Bye. Okay guys, sekarang dah pagi. So sekarang kita nak pergi tengok apa. Baik, sampai ni tak tidur ke apa kan. So lihat, lihat semalam hujan. Tapi sekarang ni indah pula kan. Dah, jom lah. Dia terbakar pun. Alhamdulillah. Zombie terbakar. Apa kata kita tak laba-laba. Kita set spider. Lepas tu kita tengok apa lagi dia bila jumpa laba-laba. Lah dia bunuh juga. Cuba kita banyak-banyak laba-laba. Hui. Okay. Banyaknya sarang laba-laba. Dia punya sawang tu. Wow. Sekejap. Cuba aku letak dia dengan golem. Apa reaksi dia golem. Sekejap. Belum dia tak ambil lagi. Sekejap lagi berapa saya. Sekejap. Letak sini. Letak golem. Oh, dia tak bunuh lah. Sebabnya dua-dua baik. Dua-dua dia penyelamat. Golem penyelamat villager. Dia pun penyelamat villager. Dua-dua ni yang jaga villager dekat sana. Dah ada dua orang ni. Dua spawn. Dua-dua ni sini lah yang jaga benda ni. Jaga villager. So sekarang aku nak letak Ravager. Sama emoji lah pula. Betul emoji lah pula guys. So sekarang yang ada Ravager dah kenapa? Ravager is okay. Sekarang kita letak golem. Okay, apa reaksi dia? Dia wow. So sekarang kita wow. Kena dia berjaya. Man, rasa. Okay. Ni kalau aku letak depan baby villager ni, baby villager takut tau. Apa villager ni ada kat sini? Peliknya. Entahlah. Mari kita letak reaksi dia orang. Boleh dia nampak benda ni. Sekejap, kita sikit. Asal main serang dia lah. Tengok je. Dia tengok je apa lagak dia. Cepat nak bunuh. Lain. Tadi semua dia jenis panik. Jom. Tadi sebenarnya aku buat bilik kat sini guys. Terlampau sempit tu. Jadi aku buat dekat luar. Buat tempat habis apa aku nak cakap dengan villager nanti. Alamak dia dah rumah dia. Entah dah. Aduh.
Okay, dah lah guys. Sampai situ saja. Okay, dah. Bye guys.